Baik. Minggu lepas, saya mengeluarkan sebuah video yang telah dirakam beberapa tahun yang lalu berkenaan dengan pendirian saya dan sidang kalam tentang sebuah batu nisan di sebuah perkuburan terkenal di Tarim bernama Zambal. Di mana di perkuburan tersebut terdapat satu kubur yang dinisbahkan kepada seseorang yang didakwa sebagai wali bernama Syekh Umar Mihdar. Saya bukan nak menilai Syekh Umar Mihdar. Saya tak dapat nak pastikan status beliau. Sama ada beliau ni benar-benar wali ataupun dinisbahkan kewalian kepada beliau. Kita bersangka baik, mungkin beliau adalah memang wali. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah batu nisan yang padanya itu tertera kalam-kalam yang bagi saya kalam-kalam kufri. Ya. Mungkin sebahagian akan kata itu hanya kalam ghulu pada bentuk majazi. Tetapi dengarkan apa yang saya nak sampaikan pada malam ini. Saya mempertegaskan bahawa apa yang tertera pada batu nisan Syekh Umar Mihdar di Zambal itu adalah kesyirikan. Dan pada malam ini saya akan jelaskan dengan terperinci berserta bukti mengapa saya katakan perkara tersebut. Dan apabila saya keluarkan video itu, ada seorang ustaz daripada Singapura yang sekarang ini tinggal bukan di Singapura. Ustaz Anwar Hussein menulis jawab balas kepada video saya tersebut. Dan saya sebenarnya agak terkilat kerana saya mengharapkan satu jawab balas yang menghormati perkara yang saya sampaikan. Maksud saya menghormati itu adalah janganlah balas dengan kecetekan. Perkara ini telah dibahas panjang dan dengan dalam oleh ramai ulama dan para pengkaji. Jadi kalau kita nak masuk ke gelanggang, kita nak bersilat dalam topik ini, jangan bawa hujah-hujah tepi pantai. Jangan bawa hujah-hujah novice. Jangan bawa hujah-hujah mubtadi'in. Go deeper. Respect those people who you are criticizing. Do not come into a discussion thinking that the people that you are criticizing do not know what they are talking about. So come with respect. Respect itu dalam arti kata, kajian yang dalam telah dibuat. So jangan bawa hujah-hujah yang bagi saya yang agak mengecewakan dan saya agak terkilat. I was looking for satu dual ilmiah yang dalam, with depth. Tapi sayangnya apa yang dikemukakan itu adalah hujah-hujah yang sudah pun basi, yang sudah pun dipatahkan, yang sudah pun diketepikan oleh ulama-ulama muhaqqiqin dalam isu ini. Baik, lepas ni nanti saya akan bawa kalam-kalam ataupun apa yang tertera pada batu nisan di Zambal itu. Tapi saya ada sedikit beberapa mukadimah yang nak sampaikan. Pertama sekali, kritikan saya kepada konsep wali kutub ini bukan menolak kewalian dan bukan menolak karamah. Jadi saya tak pasti kenapa Ustaz Anwar Hussein respon berkenaan dengan mempertahankan kewalian dan karamah. It has nothing to do with that. I was very specific with my criticism. Kritikan saya itu sangat spesifik, khas kepada satu isu. Apa yang saya nak sampaikan tak ada kaitan dengan menolak kewalian ataupun menolak karamah. Dan Ahli Sunnah wal Jamaah mesti teliti bila bahas. Jangan bawa hujah mubtadi'in. Ini isu besar dan harus diberikan haknya. Kita tahu orang yang respon ni dia dah buat kajian ataupun tidak. Atau ada kegopohan untuk respon. Okay, so please treat this subject seriously because ini adalah dakwaan syirik. Kalau tidak pernah belajar, jangan respon dulu. Ini nasihat saya. Kalau pernah beritahu saya, bila dan di mana anda belajar berkenaan falsafah batiniah dan dengan siapa? Siapa saja yang nak respon, termasuk Ustaz Anwar Hussein. Saya nak tahu dengan siapa awak belajar falsafah batiniah. Saya boleh claim tahu sebab saya belajar benda ni dekat Al-Azhar. Kita belajar dalam kuliah akidah wal falsafah. Dan apa yang telah disampaikan oleh golongan sufi batini seperti Ibn Arabi, Al-Jili dan sebagainya, kalau Ustaz Anwar Hussein nak tahu bahawa falsafah itu telah pun wujud sebelum Ibn Arabi lahir sekalipun. Ia telah dibincangkan oleh ahli-ahli falsafah Yunani, khususnya oleh Plotinus. Kemudian disampaikan kepada orang-orang Arab selepas Islam seperti Al-Farabi, Ibn Sina dan sebagainya. Jadi ini bukan falsafah pelik.
Ini bukan hanya ada isu tasawuf, bukan. Bagi siapa yang menganggap ini adalah isu datang daripada tasawuf, ulama tasawuf yang cakap, anda tak faham. You do not know what you're talking about. Benda ni telah dibahaskan oleh philosophers. Kemudian di so-called Sufis seperti Ibn Arabi and the gang, mereka setakat copy and paste. Sebab tu bagi siapa yang tahu akarnya, dia tak terkejut dan dia tidak terpesona bila baca Ibn Arabi. Kita kata ini all idea, all foolish idea, all mythology yang telah diambil daripada musyrikin zaman silam. Tapi bagi orang yang tak pernah belajar falsafah, dia tak akan tahu. Dia akan ingat, oh ini kalam sufi. Maka dia akan secara tergopoh-gapah nak mempertahan sebab dia sufi. Atau sebab dia mungkin ikut jalan para habaib. Maka dia tergopoh-gapah untuk pertahan. Takkanlah habaib salah. Takkanlah sufi salah. Nanti dulu, you tahu tak akar idea ni datang dari mana? Have you read philosophy? I want to know that first. Ini bukan sombong. Dah belajar, cakap dah belajar. Kalau belum, cakap belum. Kalau belum, cakap belum. Saya nak tahu siapa guru falsafah awak. Siapa yang pernah ajar awak pasal uqul asyarah sebagai contoh? Siapa pernah ajar awak pasal al-wahid? La yasduru anhu illa wahid. Ini ada dalam perbahasan kalam, saya faham. Tetapi isu itu adalah perbahasan falsafah dulu. Kemudian masuk dalam perbahasan kalam sebab ulama kalam Asy'ariyah nak patahkan hujah tersebut. Tapi Ibn Arabi kemudian datang mengambil balik teori tersebut, menggendong kembali dan mengangkatnya. So kalau anda benar Asy'ari, kalau anda benar Maturidi, you have to be very careful. You have to be very careful. Jangan semalam ajar teks akidah Asy'ariyah, lepas tu hari ini pertahan Sufi Wujudi Ibn Arabi. Itu menunjukkan you are confused. You do not know what you are teaching. You do not know what you are teaching the public. Elakkan jawapan skema. Tolonglah, elakkan jawapan skema seperti, oh, tak ada masalah selagi mana ada kepercayaan la mu'athir illallah. La mu'athir illallah. Tidak ada yang memberi sebenar-benar kesan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong jangan bawa argumen-argumen mubtadi'in ini. Oh, ada takwil. Oh, ini kalam majazi. Tidak boleh ambil zahir. Ya Allah. Benda ni semua telah dipatahkan oleh ulama muhaqqiqin yang bahas isu ini. So, bila nak masuk gelanggang, bila nak bersilat masuk gelanggang, tolong ambil tahu. Ambil tahu. Itu adab orang yang nak buat kajian. Itu adab orang yang nak berbahas. Dia akan ambil tahu dulu respon lawan dia. Lawan aku ni dah cakap belum hujah ni? Oh, dia dah cakap lah. So, kau tak payah ulang. You tak payah ulang. Dia dah cakap, dia dah patahkan pun. You jangan ulang balik argument tersebut. Itu menunjukkan you tak ada comprehensive understanding of what's going on. So do not come into it. Jangan masuk. Selagi tak ready, jangan masuk. Baik. Isunya adalah kritikan saya berkenaan dengan batu nisan kubur Umar Mihdhar. Dan saya menyatakan bahawa ia sebenarnya membawa konsep wali kutub Sufi batini. Ini teks dia dalam bahasa Arab. Kita dah transcribe kan? Qif bitta'addubi wal huduri musallaman mutadarri'an fi hadratil mihdhar. Dan saya tengok terjemahan Ustaz Anwar juga ada, bagi saya ada ketidaktepatan dari segi ilmiah. Dia kata apa? Berdirilah dengan penuh adab dan kehadiran hati. Dalam keadaan menyerah diri. Menyerah diri itu dia letak bracket kepada Allah. Padahal kalam ini ditujukan terus kepada Umar Mihdhar. Ini bukan kepada Allah. Berdirilah dengan penuh adab. Kepada siapa? Umar Mihdhar. Dan kehadiran hati kepada siapa? Umar Mihdhar. Dalam keadaan menyerahkan diri kepada siapa? Umar Mihdhar. Merendah diri di hadapan Umar Mihdhar. Dalam teks ini jelas. So dia suruh siapa? Orang yang sampai ke kuburan Zanbal, berdiri dekat depan makam Umar Mihdhar, rendahkan diri depan dia, beradab kepada dia, serahkan diri kepada dia. Saya tahu Ustaz Anwar juga akan rasa tak sedap hati kalau benda ini ditujukan kepada Umar Mihdhar. Itu menunjukkan Ustaz Anwar tak faham konsep wali kutub ni apa. Kalau you faham konsep wali kutub ni apa, you tak akan terkejut. Ini adalah statement normal mereka tentang wali kutub. Qul ya Abul Khattab, katakanlah, serulah wahai Abul Khattab. Abul Khattab ni siapa? Umar Mihdhar. Seru dia, panggil dia. Tazfar bil muna wa bihi istajir fa huwa al-azizul jari. Dan carilah perlindungan daripada dia, minta perlindungan daripada dia. Kerana dia adalah orang yang memuliakan orang keliling dia. Wa anikh bisahati judihi mujabar raja fa huwa ad-daminu hawaijaz zuwari. Ya Allah. Singgahlah di halaman kemurahan hatinya
dengan membawa tunggangan harapanmu kerana dialah penjamin bagi hajat para penziarah. Astaghfirullahalazim. Dia adalah penjamin, sahabat-sahabat. Saya tak pernah dengar Rasulullah SAW menyifatkan diri dia sebagai dhamin. Dhamin kepada doa manusia. Bahkan doa baginda sendiri Nabi tidak boleh menjamin. Ada beberapa doa Nabi SAW sendiri tidak ditunaikan Allah. Tidak dikabulkan Allah. Ni siapa ni nak jamin-jamin ini? Ni kalam syani' saja. Penulis ni orang yang tidak beradab, biadab. Ghair muta'addib. Dan orang yang membiarkan kalam-kalam macam ni, sama tidak beradab. Sufi saja. Sufi reda dengan kalam-kalam seperti ini. La hawla wa la quwata illa billah. Inilah maqam sultan para wali pada setiap zaman dan tempat. Yang bertasarruf. Tasarruf ni apa? Yang menguruskan, yang mentadbirkan, yang mengawal. Dengan izin Tuhannya, ada clause kat situ, dengan izin Tuhannya, pada seluruh alam-alam. Saya sengaja ulang perkataan alam tu, sebab dalam bahasa Arab dia fi jami'il aqwal. Ada semua alam-alam. Dialah Al-Qutub Ar-Rabbani dan Al-Ghawth As-Samdani, iaitu Syekh Al-Mihdar. Anil kalam. Golongan pro habaib dan bahkan habaib sendiri. Kaif hadha? Raditum bihadzal kalam? Raditum? Antum redha dengan kalam-kalam seperti ini? Ia adalah konsep wali kutub bersih sufi batini, Syiah Ismailiyah sebenarnya. Bukan konsep wali dalam aliran Ahli Sunnah wal Jamaah.